Hai semua, pernah tak terfikir macam mana komputer ni boleh nampak macam pandai, macam boleh berfikir? Sebenarnya, hari ni kita akan bongkar rahsia di sebalik semua tu. Kita akan lihat apa yang dipanggil struktur kawalan pilihan dalam C++. Inilah dia, cara kita ajar kod kita untuk buat keputusan. Cuba fikir sekejap, macam mana Netflix tu tahu profil siapa nak buka bila anda pilih? Atau, dalam game, macam mana watak tu boleh bagi reaksi berbeza bila anda buat pilihan lain? Kan? Di sebalik semua keajaiban digital ni sebenarnya ada satu konsep yang sangat asas, kebolehan kod tu untuk membuat keputusan. Jom kita tengok macam mana benda ni betul-betul fungsi. Okey, jom kita mula. Bahagian pertama ni kita akan bagi otak pada kod kita. Bayangkan, macam kita pasang satu chip logik yang buat kod kita bukan sekadar ikut arahan je, tapi boleh mula berfikir dan buat pilihan sendiri. Inilah kunci dia. Tanpa struktur pilihan ni, program kita tu macam robot yang cuma ikut arahan satu persatu. Kaku. Tapi, bila kita dah bagi otak ni, dia jadi dinamik. Dia boleh ambil apa-apa input, contohnya klik tertikus anda atau data suhu dan bagi respon yang berbeza setiap kali. Inilah yang membezakan skrip biasa dengan satu program yang betul-betul pintar dan boleh selesaikan masalah. Jadi, macam mana otak ni berfungsi sebenarnya? Walaupun nampak rumit, asas dia sangat-sangat mudah. Semuanya berbalik pada satu soalan yang paling asas sekali. Setiap keputusan, tak kira betapa kompleks pun, semuanya bermula dengan satu ujian yang mudah. Adakah sesuatu syarat tu benar atau palsu? Syarat ni boleh jadi apa-apa je tahu. Contohnya, adakah umur pengguna lebih 18 tahun atau adakah password yang dia masukkan tu betul? Macam yang anda boleh nampak dalam carta alir ni, kalau jawapannya benar, program akan ikut satu laluan, buat tindakan A. Kalau palsu, dia ikut laluan lain, buat tindakan B. Simple kan? Tapi inilah nadi kepada semua logik dalam programming. Okey, jadi macam mana kita sebagai programmer nak masukkan logik benar atau palsu ni dalam kod? Nah, untuk tu kita ada satu toolbox khas. Dan dalam perkongsian kali ni, kita akan bedah siasat 4 alat yang paling penting dan paling power dalam toolbox C++ ni. Inilah dia roadmap kita untuk beberapa minit seterusnya. Kita akan mula dengan yang paling basic, iaitu if. Lepas tu kita akan upgrade sikit dengan if-else dan if-else-if. Dan akhir sekali kita akan tengok satu alat yang lebih spesifik, switch. Setiap satu ni ada kegunaan dan kekuatan dia yang tersendiri. Dah sedia? Jom. Baiklah, yang pertama sekali, struktur if. Anggap if ni macam pengawal pintu. Atau lagi best, macam peti besi yang berkunci. Sesuatu tindakan tu hanya akan berlaku kalau anda ada kunci yang betul. Maksudnya, kalau syarat dia benar. Kalau syarat tu palsu, program tu akan jalan terus, buat tak tahu je pada arahan dalam tu. Ia memang situasi buat atau tak buat langsung. Tak ada pilihan lain. Jom kita tengok macam mana rupa peti besi ni dalam kod. Sebelah kiri tu, itu format asas dia. Kita ada perkataan if, lepas tu dalam kurungan tu kita letak syarat kita. Sebelah kanan pula, kita tengok contoh sebenar. Program ni tengah tanya soalan mudah. Adakah markah lebih besar atau sama dengan 50? Kalau jawapan dia ya atau benar, barulah dia akan cetak tahniah. Kalau markah tu 49, program tu akan langkau je baris tu. Senyap. Simple kan? Tapi, kadang-kadang kita tak nak program kita tu senyap je kan? Macam mana kalau kita nak bagi respon, tak kira apa pun? Untuk itulah kita ada if-else. Fikirkan ia macam simpang jalan. Tak macam if tadi, kat sini anda mesti pilih satu laluan. Tak ada pilihan untuk tak buat apa-apa. Kalau syarat benar, anda ke kiri. Kalau palsu, anda ke kanan. Yang penting, ia jamin satu tindakan mesti akan berlaku. Tengok macam mana ia berfungsi dalam kod. Kita cuma tambah blok else untuk tangkap semua keadaan yang lain. Dalam contoh ni, kalau markah pelajar tu 75, ia lepas syarat if. Jadi, program akan cetak lulus. Tapi, kalau markah dia 48, syarat if tu jadi palsu. Jadi, program tu secara automatik akan terus pergi ke blok else dan cetak gagal. Dengan cara ni, tak ada satu pun keadaan yang akan terlepas. Semua akan ada respon. Okey, lulus atau gagal tu mudah. Tapi dalam dunia sebenar, selalunya ada lebih dari 2 pilihan kan? Macam mana kalau kita nak bagi grade A, B, C, D? Untuk kes macam ni, kita perlukan if, else, if. Cuba bayangkan dia macam satu siri tapisan atau air terjun bertingkat. Program akan cek syarat pertama dulu. Kalau tak betul, dia akan turun ke syarat kedua dan seterusnya, sampailah dia jumpa satu yang benar. Tengok macam mana kita boleh rantaikan soalan-soalan ni. Kita guna else if untuk tanya soalan yang seterusnya, tapi hanya kalau soalan sebelum tu gagal.
Contoh grade ni memang perfect untuk tunjuk benda ni. Dia check dulu untuk grade A, lepas tu baru B dan seterusnya. Dan tahu tak, susunan ni sangat-sangat penting. Cuba bayangkan kalau kita terbalikkan. Kita check untuk grade B dulu. Pelajar yang dapat 90 pun akan dapat grade B sebab 90 kan lebih besar dari 60. Jadi ingat, sentiasa check dari syarat yang paling spesifik baru ke yang lebih umum. Dan yang terakhir dalam toolbox kita ada switch. Kalau if-else-if tu macam tapisan, switch ni pula lebih macam Swiss landasan kereta api. Ia sangat-sangat efisien bila kita nak pilih satu laluan je daripada beberapa pilihan yang dah tetap dan spesifik. Semuanya berdasarkan satu nilai tunggal. Struktur dia nampak sangat kemas dan tersusun. Kita guna switch berdasarkan satu pemboleh ubah, dalam contoh ni, hari. Lepas tu kita sediakan case untuk setiap nilai yang mungkin. Jadi case 1, case 2 dan seterusnya. Kalau nilai hari tu 1, ia akan laksanakan kod untuk Isnin. Lepas tu dia akan break. Maksudnya dia berhenti dan keluar dari switch. Perkataan break ni penting gila sebab kalau tak ada, dia akan terus jatuh ke case terusnya. Dan kalau tak ada satu pun kes yang sepadan, dia akan laksanakan block default. Memang terbaik untuk situasi macam menu pilihan. Okey, kita dah tengok keempat-empat alat utama kita. Power kan? Sekarang, persoalan paling penting, bila nak guna yang mana satu? Jom kita ringkaskan sekejap. Ini dia cheat sheet kita. Jadi lain kali bila anda tengah coding, tanya diri sendiri soalan ni. Aku cuma perlukan satu tindakan dan kalau tak payah buat apa-apa. Guna if. Aku ada dua pilihan yang jelas, sama ada ini atau itu. Guna if-else. Aku kena cek beberapa julat atau syarat yang berturutan, macam sistem grade. Guna if-else-if. Atau, aku cuma nak padankan satu nilai dengan senarai pilihan yang tetap, macam menu. Dah tentu switch adalah jawapan dia. Bila anda pilih adat yang betul, kod anda bukan je berfungsi, tapi ia akan jadi lebih bersih, lebih mudah dibaca dan lebih efisien. Baiklah, untuk penutup, jom kita zoom out sikit dan tengok kenapa semua benda yang kita belajar hari ini sangat-sangat penting dalam dunia programming. Jadi, inilah dia. Benda-benda yang nampak simple ni, if, else, switch, inilah sebenarnya tulang belakang yang bagi kod kita kebolehan untuk berfikir. Inilah yang membezakan kalkulator ringkas dengan sebuah game yang kompleks. Struktur-struktur inilah yang mengawal aliran program, yang benarkan Netflix tahu profil mana nak buka dan yang membolehkan kita semua cipta perisian yang betul-betul interaktif dan pintar. Jadi, ingat tau, lain kali bila anda guna mana-mana aplikasi canggih atau main game, di sebalik semua grafik dan fungsi yang hebat tu tersembunyi beribu-ribu logik if, else dan switch yang sedang bekerja. Bila anda belajar semua ni, ia bukan setakat hafal sintaks. Anda sebenarnya tengah belajar cara untuk bagi nyawa dan kepintaran pada kod anda sendiri. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dengan kuasa untuk ajar mesin membuat keputusan, apakah satu keputusan paling penting atau paling menarik yang anda sendiri nak programkan? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih banyak sebab luangkan masa bersama saya hari ini.